Halo tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini tuan-tuan dan puan, saya akan mereview satu mission input daripada Ogawa, jenama Ogawa. So, ini kita beli di Shopee lah tuan-tuan. So, ini namanya Super Cutter. R tu dia highlight sikit lah. So, murah ya tuan-tuan. Benda ni warranty 6 bulan, 300 lebih saja. So, terjual 4.9 unit di Shopee. Okay, ini antara alatannya. Ini antara pembuka, spana, alien key tuan-tuan. So, ini pisau. Saya tidak pakai pisau, saya pakai yang ini saja. Tuan-tuan tengok, bergerigi dan ada besi taruh di tengah-tengah dia. Nanti link saya akan sediakan sekali ya. Sangat berbaloi tuan-tuan, pakai ni memang tahan anak-anak pokok kecil pun dia boleh rata tuan-tuan. Okay, so ini antara kita close up sikit lah mesin ni tuan-tuan. Ini minyak ni sudah habis. Saya rakam video yang ini selepas saya mesin lah. Ini kita pakai tuti tuan-tuan. Tuti. Ini kita boleh layan sikit antara video yang saya rakam. Okay, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh tengok, sebenarnya mesin ni dia ringan tau. Tidaklah seberat mesin-mesin yang lain. So kita pakai tu agak-agak ringan lah. 10 kilo gitu masih okey lah. Tangan pun masih lagi kuat tuan-tuan. Okey lah tuan-tuan. Ni kita pakai slow motion lah. Okey, ini yang saya ambil ni adalah set A, yang biasa, yang basic tuan-tuan. Set ni set B dan ada juga set C lah. Okey, masih di bawah harga 400 tuan-tuan. Sangat berbaloi pakai. Tuan-tuan alang-alang lah. Daripada tuan-tuan beli yang elektrik untuk taman-taman kecil je, baik beli yang mesin tu alang-alang. So boleh pakai untuk kebun, boleh pakai untuk rumah. Itu memang sangat sesuai dah. So selamat. So pakai yang tali ni kan orang perempuan pun boleh buat tuan-tuan. Tidaklah berat. Kalau penat rehatlah. So ni Ogawa tuan. Okey. Mesin tuan mantul, mantap tuan-tuan. Boleh tahan lah macam biasalah tuan-tuan. Macam mesin rumput biasa, tapi yang ini saya fikir sangat-sangat berbaloi lah dalam harga bawah 400 tuan-tuan. Tapi warranty pun selama 6 bulan tuan-tuan. So memang mantap lah. Setakat rumput yang macam ni, rumput apa dipanggil ya, rumput kerbau lah, yang keras-keras ni kan, pakai tali yang bergerigi yang ada besi di dalam tu pun kacang tuan-tuan. So ni video ni panjang, so tuan-tuan layan ya, boleh tengok-tengok lah tuan-tuan. Okay, mantul.
Okey, tuan apa ni antara hasil lah yang telah pun kita buat. Okey lah tuan mantap lah. Best juga sambil-sambil keluarkan peluh tuan-tuan. So memang cantik lah. Boleh tuan-tuan Okey lah, tuan-tuan pun boleh belajar pakai ni. Yang ini kita close up sikit. Ini mesin dia. Mesin itu butang off. Okey tuan-tuan. Jadi dia di dalam kotak, so kita kena pasang lah nanti. Sampai itu pasang. Boleh tengok YouTube je tuan-tuan. Tengok YouTube saja. Tengok YouTube kita boleh belajar pasang di situ lah. Mudah saja. Memang mantap lah. So Ogawa. Okay. Yang ini sebenarnya tuan-tuan, saya ingin merakam. Saya tidak perasan bahawa jatuh kamera ni. Aduh, rakam 5 minit lebih. Rupanya dia rakam ke langit dia pula. Itu rezeki lah tuan-tuan. So macam itulah. Sabar je lah tuan-tuan. Dapatkan sekarang di link di bawah ya. Okay, link di bawah ni kita boleh beli. Memang sangat-sangat berbaloi. Okay tuan-tuan. So jumpa anda di link Shopee dia akan datang di bawah ni tuan-tuan. Okay, bye-bye tuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.